Ada sebab tak kenapa habatus sauda ni antara makanan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab apa? Bila apa tengok kajian belakang atas ni, habatus sauda ni dia tinggi dengan dua bahan kimia yang sifat antioksidan. Satu adalah thymoquinone, nombor dua adalah nigelon. Korang teman terfikir tak? Pasal apa habatus sauda ni dia famous lepas Covid? Antara sebabnya adalah kajian dah habaq, nigelon, thymoquinone ada sifat anti radang yang terutamanya pada pernafasan. Sebab tu orang kena Covid dulu bila amalkan habatus sauda secara tidak langsung dikurangkan kesan Covid ataupun complication Covid. Tapi apa beza pula dengan black turmeric? Black turmeric pun tinggi antioksidan. Ada 7 jenis pula tu. Tapi kena ingat, habatus sauda elok untuk pernafasan. Tetapi black turmeric yang 7 jenis antioksidan tu, dia elok untuk keradangan satu badan. Maksudnya, dia bukan fokus pada paru-paru saja. Dia fokus pada salur darah, dia fokus pada otot, dia fokus pada saraf. Sebab tu orang sakit-sakit saraf, yang sengai-sengai badan, black turmeric elok. Kalau pernafasan, kerak-kerak batuk, yes, habatus sauda. Tapi dalam sachet, bukan setakat ada black turmeric, ada habatus sauda sekali. Sebab tu yang ni the best formulation weh. Sini aku cakap, apa kena try? Rasai dulu. Sachet gold, black turmeric, natural turmeric.